tak mau masuk syurga. Nabi kata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat aku masuk syurga, semua masuk syurga. Illa man aba, melainkan orang-orang yang enggan masuk. Ada pula orang yang tak nak masuk. Nabi ni mengajak, berdakwah, Nabi ini mendoakan kepada sekalian umatnya supaya masuk syurga. Rupa-rupanya ada orang tak nak masuk. Wa man ya'ba ya Rasulullah, kata sahabat-sahabat, siapakah orang yang enggan masuk syurga tu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang taat kepada aku, maksudnya ikut hak Nabi bawa tu ikut, yang Nabi ajar tu buat, yang Nabi sunnahkan itu kita ikut buat, sekadar kemampuan kita buat. Yang tu orang yang taat, dan itulah kata Nabi orang yang nak masuk syurga. Yang enggan tu siapa? Wa man asani, siapa-siapa yang bermaksiat kepada aku, maksudnya orang-orang yang buat kejahatan, buat dosa, buat kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, yakni melanggar kepada suruhan dan ajaran Nabi, inilah orang yang enggan masuk syurga. Jadi tuan-tuan, masuklah syurga. Kerana kita diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala menjadi umat kepada Nabi kita, yang mana Nabi kita lah yang akan membuka pintu syurga. Kita ikut belakang Nabi, ikut masuk syurga. Jadilah kepada umat Nabi kita yang sebenar-benar, yang akan ikut Nabi kita masuk syurga. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masuk syurga ni pun tuan-tuan, ada orang dimudahkan masuk syurga, ada orang payah tapi boleh masuk juga syurga, tapi payah. Ada juga orang macam tu. Ada orang tuan-tuan masuk syurga tanpa hisab, ni mudah sungguh. Ada orang yang diberikan mereka itu masuk syurga tanpa hisab. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sebut ada 70,000 di kalangan umat aku yang akan masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Masuk terus, tak hisab dah, tak timbang dah amalan mereka itu, masuk terus. Dia orang yang diberi mulia. Siapa? Wallahu alam, kita tak tahu orang-orang yang menjadi rahsia Allah Ta'ala. Bila Nabi sebut macam tu, Sayyiduna Ukasyah duduk sebelah Nabi, terus dia jawab, dia cakap, ya Rasulullah, ud'uli an akuna minhum. Ya Rasulullah, doalah, mintalah kepada Allah supaya aku ini menjadi salah seorang daripada mereka. Siapa? Yang 70,000 tadi tu masuk syurga tanpa hisab. Kata Nabi SAW, anta minhum, engkau wahai Ukasyah salah seorang daripada mereka. Wah, seronok betul Ukasyah. Orang masuk syurga tanpa hisab, tak melalui hisab. Kenapa? Kerana susah. Nak hisab tu susah. Nak kena melalui titian sirat itu susah. Sangat susah. Tapi beruntunglah orang-orang yang sudah didoakan Nabi menjadi orang yang masuk syurga tanpa hisab. 70,000 orang termasuk Sayyidina Ukasyah tadi. Dan mereka-mereka yang telah dijamin syurga oleh Nabi, siapa dia? 10 sahabat-sahabat ni. Ada 10 nama sahabat yang telah dijamin masuk syurga. Antaranya 4 orang yang terawal ni, 4 orang yang menjadi Khulafa ar-Rashidin. Sayyidina Abu Bakar disebutkan, lepas Nabi masuk, Sayyidina Abu Bakar lah orang yang di belakang Nabi masuk syurga. Ini orang yang bertuah betul tuan-tuan. Bertuah sungguh. Seronok mereka ni. Macam kita dah tuan-tuan, lalu tengah bawa kereta, tiba-tiba ada roadblock di depan sana. Bila sampai sana, berdebar-debar dah, tak tahu ni kita cerita kita ni, tak tahu nasib kita, takut kena tahan dan sebagainya. Lalu sana, kemudian tengok-tengok ada seorang
apa nama, pegawai yang jaga sana tu, yang roadblock sana tu, dia kata, oh kenal Pak Haji ni, dari mana Haji? Daripada rumah anak nak balik ke rumah nun dan nun. Jadi dia pun tak apa Haji, jalan. Bertuah lah, seronok lah kita. Tapi kalau dia kata, Ji, cuba tengok lesen Ji, mula dah, kita dah mula. Masa tu dah mula start sakit perut lah, senak perut lah, macam-macam tu. Lepas tu dia tanya road tax lagi pula. Habis dia kata, mula dah tu. Lepas tu dia kata, Ji, turun sekejap Ji, buka bonet kereta, nak tengok apa-apa benda dalam kereta. Buat terberak, kemis situ Ji. Kenapa? Kerana melalui saat yang susah dan payah membuatkan kita ini gemetar dan takut. Nun di sana nun nak melalui titian sirat, nak pergi ke syurga Allah Ta'ala itu, begitulah keadaan dia. Orang-orang yang diberikan mudah oleh Allah Ta'ala, disebut dalam hadis Nabi SAW, mereka itu orang yang nak melalui titian sirat, nak masuk syurga. Syurga ini berada di hujung selepas daripada titian sirat, hujung sekali. Titian sirat ini disebut dalam kitab-kitab, dia ada step-step. Dia naik macam ya, kemudian dia jalan macam ya, dia turun macam ya. Macam jambatan kita dah buat tu lah. Dia naik macam tu, jalan macam tu, turun macam tu. Disebut dalam kitab-kitab. Naik saja ni, nak naik ni 10,000 tahun. Nak jalan pergi ni, mendatar ni 10,000 tahun. Nak turun tu pula 10,000 tahun. Tu ada 30,000 tahun. Tadi kita dah beritahu lah, kita sebut tadi ya. Satu hari di sana, di akhirat, 1000 tahun di dunia. Ni 30 tahun di akhirat. Maka dalam hadis-hadis Nabi SAW ada disebutkan, ada orang yang nak melalui titian sirat, ada orang disebutkan kalbarq, seperti kilat. Ada orang pergi melalui titian sirat seperti kilat. Ada patutnya 30,000 tahun, 10,000 naik, 10,000 jalan, 10,000 turun, patutnya 30,000, tapi ada orang sepantas kilat jalan sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nun pintu sana dah dibuka oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana keistimewaan dan kemuliaan Nabi, Nabi mula buka pintu, kemudian Nabi tunggu sana. Tunggu siapa? Umat-umat dia. Inilah kemuliaan yang diberi kepada umat Nabi Muhammad. Tunggu umat-umat dia sampai perhabis masuk ke dalam syurga. Nabi tunggu di pintu sana. Jadi tuan-tuan, ada orang yang nak melalui titian sirat ini, ada orang seperti apa tadi, kilat yang menyambar, seperti kilat, sepantas kilat sampai belah sana. Ada orang ibu-ibu yang disebutkan dalam hadis-hadis, ada orang yang nak melalui titian sirat ini, naik dah 10,000 tahun ni, duk naik sampai dia sana, dia nak jalan pergi. Ketika dia berjalan dalam keadaan susah, payah dan sebagainya, datanglah yang dinamakan sebagai kalalid. Disebut dalam kitab-kitab kalalid. Apa makna kalalid? Kalalid ini tuan-tuan, dia seperti mata kail, cangkuk macam mata kail.
apabila seseorang ini yang dia ini orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala, dia susah ketika titian sirat nanti kerana amalan dia di dunia itu dia buat lebih kurang, buat main-main dengan Tuhan, tak buat amal ibadah, tak buat persediaan, tak buat perkara-perkara kebaikan, maka dia ini nak melalui titian sirat payah, susah payah dah naik 10,000 tahun ini. Kemudian ketika nak berjalan di bawah sana kawah api neraka, nak berjalan itu ada pula kalalid, mata kail cangkuk itu, pencangkuk itu macam mata kail itu yang tajam, datang mencangkuk seluruh tubuh dia. Kata ulama, yang ni mata kail, yang ni pencangkuk ni, kalalid ini datang cangkuk dia mengikut dosa-dosa dia. Yang ni kalalid, yang ini pencangkuk, yang mana dia ni di dunia dulu dia ada apa? Dia ada buat derhaka kepada mak ayah dia. Ada mak, ada ayah, tapi buat lebih kurang layan mereka, buat tak peduli dengan mereka. Bilalah bapak aku, mak aku ni nak meninggal ni, susah betul nak kena jaga ni, nak kena pakai pampers lah, nak cuci berak lah, nak cuci kemih lah, nak suap makan lah, kadang-kadang menangis, kadang-kadang menjerit, kadang-kadang macam-macam. Doa, minta kepada Tuhan supaya cepat mati mak bapak dia. Ada orang macam tu kan? Padahal dengan adanya mak itu, dengan adanya bapa itu, dengan adanya orang tua di rumah kita itu, rahmat, keberkatan masuk dalam rumah tangga kita dengan sebab kita itu menjaga orang tua yang sudah lanjut usia. Dengan sebab kita layani mereka, dengan sebab kita berkhidmat dengan mereka, walaupun mak kita itu sudah mula pakai pampers, mak kita itu sudah mula dia kemih, tak perasan kemih merata-rata, kencing merata-rata, kadang-kadang dia terberak merata-rata, cirit dan sebagainya, tapi dengan sebab anak itu melayani dia, berkhidmat untuk dia, mencuci segalanya, pakaian, makanan dan sebagainya, bagi makan dan minum dan sebagainya, orang ini selamat di titian sirat nanti, nak melalui titian untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia dulu derhaka, jahat hati dia, busuk hati dia dengan mak ayah dia, buat layan mak ayah dia, lebih kurang je buat macam endah tak endah, kadang nak pergi mana-mana tinggal mak ayah itu di rumah itu, makan ke tidak, minum ke tidak, tak peduli, berak ke kencing dan sebagainya, sakit tak diuruskan, dia nak kena mandi dan sebagainya tak dipedulikan. Hati-hati, kita takut nanti nak melalui titian sirat, ada kalalid, ada pencangkuk yang datang mencangkuk tubuh dia, sakit, tersiksa kerana dosa dia itu, mengikut amalan perbuatan keburukan yang dia buat di dunia. Di dunia dulu ini pencangkuk yang datang ke tubuh engkau, cangkuk tubuh engkau di bahu engkau, di badan engkau, di perut engkau, di belakang engkau. Kerana apa? Kerana di dunia dulu engkau selalu sangat bergaduh, berbasam muka dengan sesama Islam, sesama jiran tetangga, dengan sesama adik-beradik, dengan sesama saudara mara. Gaduh, masam muka, benci membenci. Rumah kalau boleh ni, kalau rumah dia tingkap rumah dia tak mau langsung buka tingkap bersituk kerana ada jiran sebelah yang dia benci, yang dia tak suka, yang dia marah sangat. Semua itu dia akan melalui ketika di titian sirat. Ada kalalid, pencangkuk ataupun mata kail yang datang akan mencangkuk tubuh dan jasad dia. Tersiksa di bawah sana sambil berjalan dengan panasnya, dengan titian itu kecil yang membuatkan dia akan mudah jatuh, tergelincir dan sebagainya. Di bawah sana
kawah api neraka, yang mana neraka ini dia api dia itu dia ada lidah yang menjulang-julang mencari-cari mangsa dia, menarik-narik mangsa dia untuk jatuh ke dalam lubang neraka. Wal a'yadzu billah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,